Hai guys, selamat petang, selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Atoy Channel. Jom guys, kita minum petang. Saya merebus buah keladi guys. Inilah anak saudara saya bagi semalam. Saya ambil daripada kebun dia. Inilah betul-betul roti di kampung nih guys. Inilah legend. Memang dari dulu makan nih kalau di kampung nih. Buah keladi guys. Saya punya belum ada buah lagi guys, masih kecil lagi. Jom kita minum teh petang nih. Buah keladi guys. Wow, mantap. Ini ada gula sedikit. Kalau gula gula merah tuh guys, memang mantap lah. Ini kalau buat bubur memang mantap. Ada satu lagi guys, paling besar. Nanti saya mau buat bubur. Nak tengok guys, saya ambil. Paling besar guys, buah keladi ini. Nanti saya mau buat bubur guys. Besar guys ini, berapa kilo nih. Besar lah. Nanti saya mau buat bubur guys. Jom kita makan keladi. Ini tak payah makan nasi pun boleh guys. Kenyang dia. Kenyang sama dengan nasi lah ini. Banyaknya gula. Kalau beli keladi ini 1 kilo 10 ringgit. Memang cun. Forme. Keladi Cina guys. Nama aja keladi Cina, bukan Cina yang tanam guys. Ini anak saudara saya bagi. Ini lain sikit, ini kuning, ini putih, sama. Mantap. Ini lain sikit guys. Kuning. Tahu keladi apa nih? Bagus.
Kenyang guys. Mana boleh habis guys. Nanti lah saya makan balik malam. Kenyang. Ni macam-macam boleh buat roti guys. Keladi ni. Macam-macam boleh buat. Goreng pun boleh. Bagi dia apa tu? Potong dia kecil-kecil. Goreng dia pun boleh. Buat bubur pun boleh. Buat bubur memang mantap lah. Oke guys, sekian saja video daripada Aki Atoy petang ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe Aki Atoy channel. Bye bye. Jumpa lagi di video yang akan datang. Mantap.